Welcome to Borak Baba-Baba. So, korang yang tengok video ni minta tolong sangat-sangat. Subscribe lah channel YouTube Borak Baba-Baba ni. Sebabnya subscribe tu cuma je guys. Okay, hari ni kita berada di suasana yang baru dalam barbershop, Just Cut Barbershop. Owner by Sam Jeffrey tau. Hari ni yang lagi specialnya kita ada guest. Guest ni bukan calon-calon orang guys. Dah champion berpuluh-puluh kali battle dekat dalam Malaysia ni. Kita memperkenalkan Razif Jerome. Okay Razif. Yeah. Macam biasa dalam podcast kita ni first kali kita nak Razif intro biodata Razif sendiri. Nama penuh, sekolah dekat mana. Okay. Silakan. Okay. Nama aku Muhammad Razif bin Ma'li. Asal pada Kuantan, Balok. Berumur 36. Tua dah. Dan background pendidikan aku macam aku cerita sebelum ni, aku daripada electric power. Electric power? Diploma electric power. Pengalaman bekerja selama 12 tahun dekat Gebeng. Lama. Dalam masa yang sama buat part time gunting masa tu. Oh, sambil-sambil tu? Sambil-sambil tu buat part time gunting. Lepas tu rasa macam berat lah. Balik shift pagi nak pergi masuk balik shift kerja malam, balik pagi nak masuk kedai, jadi penat. Jadi istiqarah dulu, ambil cari petunjuk dulu. Akhirnya pilih bidang barber. Dan tak sangka Allah bagi rezeki siapa macam ni sekali lah. Syukur pada Allah. Macam mana penerimaan family lah daripada Razif daripada kerja orang kata tak lah ni kan untuk kat Gebeng kan. Gaji kalau ikutkan masa tu berapa kalau kat Gebeng tu? Kalau kat Gebeng tu average 5 kenang. 5 kenang ribu kan. Kalau ada. Lepas tu macam mana penerimaan family untuk terima Razif masuk dalam bidang barber? Kalau ikutkan barber ni nak kata kaya tak sangat kan. Okay. Untuk isu tu penerimaan keluarga mula-mula dia bangkang habis-habis. Dia cakap macam tak ada masa depan lah akhirnya. Tapi sebab dah solat istiqarah, Allah dah bagi petunjuk. Kita pun dah rasa tenang dengan gunting lah. Sebab lagi satu, masa lah paling berharga lah. Bila kita kerja sendiri ni, masa lah paling best. Kita nak ngulur ke, kita nak cuti ke apa lah. Tak perlu libatkan orang lain. Jadi macam tu lah. Rasa sangat tenang lah bila kerja sendiri. Bila sendiri apa, dah pilih jalan tu, lagi tenang lah. Tenang. Dalam kehidupan ni nak buat apa-apa pun senang macam okay. Nak uruskan anak sekolah semua. Macam mana contohnya minat Razif dalam bidang barbering? Soalan yang menarik. Okay, kejap. Mula-mula dulu, asal usul dia, saya sipang rambut memban. Memban? Tak nak. Tak nak. Jadi cerita dia bermula di kedai Mr. D. Mr. DIY. Mr. DIY. Tengok ada satu meseng. Rasa macam penat aku nak pergi gunting kat kedai. Aku ingat nak buat sendiri lah. Gunting sendiri. Start pada situ lah. Sodok sendiri. Lepas tu baru tercetus minat. Mula-mula minat pada meseng dulu. Start kumpul meseng. Walaupun tak mahal tapi ada lah meseng lama. Meseng nama apa tu? Meseng dekat DIY yang crack. Gitu. Lepas tu timbulnya minat dalam meseng. Kita start buat research dalam internet. Kita tengok meseng-meseng. Yelah dulu tak mampu nak beli meseng yang mahal. Kita tengok yang murah dulu. First meseng yang betul-betul untuk buat gunting ialah meseng Keme. Keme warna berapa puluh ringgit masa tu? Itu masa tu RM50 lebih lah. Okey, tahan lama tak masa Keme tu? Boleh lah. Boleh. Tapi sekarang simpan lagi ke? Ada. Mesej-mesej lama saya tak jual, saya tak buang. Sebab dia ada sentimental value. Dan saya dah berpengalaman selama 8 tahun dah. Anda katalah orang nak minta mesej Keme tu kat Razif. Razif tak buat? Tak boleh. Saya akan bagi kaki. Kalau harga kau je, contoh macam Reza naik harga up melambung kan. Sebabnya ada sentimental value kata. Tak jual juga. Tak jual juga? Tak juga. Walaupun sejuta Razif, ambil sejuta ni nak Keme Razif kot. Biar tak apa. Tak apa. Ya. Saya tak akan jual. Okey. Razif cakap tadi, Razif minat dalam barbering, kumpul mesin apa semua. Seterusnya ke mana hala tuju Razif? Selepas pada tu, adakah buat kat rumah ke, pergi tu kedai ke, minta orang ajar ke? Sebenarnya okey lah, start permulaan cerita dia macam saya cakap tadi, saya start potong rambut sendiri.
Lepas tu saya praktikal dekat rambut adik-beradik selama sebulan. Adik-beradik jiran-jiran yang terdekat praktikal sebulan. Dan bulan depan tu ada offer kedai kosong. Kat mana? Terus bekerja di Balut juga. Di Balut juga. Berbekalkan pengalaman gunting rambut adik-beradik tu je. Oh tu ke kedai? Terus ke kedai. Adakah masa menggunting kat kedai tu compang camping ke? Tobak? Cerita dia sangat advance lah. Untuk mula-mula tu kena maki tu biasa lah. Jadi kalau kita tak kena maki, kita tak pandai. Kita belajar pada kesilapan. Jangan ulang kesilapan yang sama 2 kali. Lebih 2 kali awak telok. Awak telok. Tengok. Orang kata apa, nasihat daripada Razif Babaru sendiri. Betul. Macam mana Razif orang kata boleh jadi sebesar sekarang ni? Adakah dengan hari-hari training fit ke ataupun Okey. Macam mana boleh jadi pandai dan boleh jadi selaju ni? Sebab di Balut kita ada banyak barbershop, kita ada banyak kedai, dan satu kedai tu every ada dalam 8 kursi, 6 kursi. Jadi customer memang ramai. Jadi bila customer ramai, kita R&D pun ramai. Jadi daripada situ saya start cari skill. Try hari-hari. Skill yang beza-beza sampai jumpa. Dan reference untuk saya kredit diberikan kepada Irwandi Zainuddin. Sebab saya belajar dengan dia daripada YouTube. Asal cerita ni. Oh, bukannya pergi berhadapan dengan Irwandi atau tak, tengok dalam YouTube. Belajar dalam YouTube saja. Oh, kayaknya Razif ni pandai fake kata apa, dia punya idea masa dulu kan. Adalah Irwandi sendiri lah. Ya, betul. Selain Irwandi ada yang lain? Dulu selain Irwandi 369 GZ dalam YouTube. Yang orang mereka kan? Negro. Masa tu memang dia tengah top. Yang tengah trending masa tu kan. Apa-apa pun kita boleh kata benchmark lah untuk kita kan. Betul. Kalau ikutkan dekat Malaysia ni masa tu tak ada lagi kan. Yang betul-betul high class. Gitu. Okay, yang boleh tunjuk ajar kat YouTube, kat TikTok. Masa tu TikTok pun tak ada lagi, tak silap kan. So lepas pada tu Razif training. Kata tengok dengan video Irwandi. First battle lah. Adakah Razif masuk tu menang ataupun Razif kalau menang? Okey. Pengalaman pertama first battle dekat Putrajaya pada tahun 2019 bang. 2019. Yang mana masa tu Irwandi sendiri yang jadi judges dekat Putrajaya. Dan saya dapat ranking nombor 5. Sebab masa tu fake bawah 15 minit. Saya boleh buat 15 minit, andil 15 minit. Tapi sebab over confident sangat, saya dah siap awal dah sebenarnya. Tapi saya lupa cukur last. Bila member model cakap ada 10 saat lagi. Saya lupa cukur. Dan bila saya cukur tu tertoreh sini. Menitik darah. Allah Akbar. Banyak darah maksud tu? Banyak. Ni cerita betul sebab saya tanya sendiri pada judges. Ranking saya dapat nombor berapa? Dan saya dapat top 5. First battle dekat Putrajaya. Dah top 5 lah. Top 5. Macam mana Razif boleh selaju tu? Sebab macam cerita tadi lah, kita R&D banyak kepala. Setiap hari customer ramai. Satu customer kita test skill ni, satu customer test skill ni. Macam-macam skill. Lama-lama kita jumpa satu skill yang mana sesuai untuk semua jenis rambut dan semua jenis kepala. Tak kisah jenis apa rambut pun memang pakai step yang sama. Kayaknya adakah masa training tu Razif letakkan masa ataupun jalan lah berapa laju pun? Jalan je berapa laju pun. Tapi memang kita rasa lah benda tu sekejap je. First paling sekejap mula sebelum ni 20 minit Mula-mula gunting tu lebih lah. Setengah jam lebih lah. Setengah jam lebih lah. Untuk satu kepala. Tapi lama-lama kita upgrade lah. Macam saya sendiri, saya ada satu sifat yang mana saya tak puas hati dekat satu-satu benda tu. Saya tak selesa duduk takut yang sama. Saya ada sifat tu. Saya tak suka asyik macam ni je. Upgrade, sentiasa upgrade. Dan reference dia Irwandi. Saya tengok, saya compare dengan Irwandi, tengok sama. Kita nak tengok macam tu. Bila kita kena ada sifat macam tu. Sifat macam mana cakap? Yang kata sifat yang kata apa tak puas dengan hasil sendiri. Ya betul. Macam
Kita nak sentiasa upgrade diri kita. Improve. Okay. Baru kita selalu ke depan. So masa tu first battle. Yang first Razif menang dekat mana? First battle yang menang selepas PKP 2021 dekat Kajang. Baru battle real bubble battle buat. Dekat Kajang. Fast kan masa tu? Fast fit. Nombor tu dapat nombor 2. Nombor 2. Yang first champion lah. Tak nombor 2 nak. Champion tu nombor 1. First champion ni Bubble Expo Asia tu. Bubble Expo Asia. Yang champion of the champion tu. Tu dah. Itu first champion. Biasa dapat nombor 2 je. Memang kalau masuk battle memang nombor 2. Nombor 2 1. Ada tak kalau macam lepas pada contohlah target Razif nak menang kan. Tiba-tiba dapat nombor 2. Adakah akan ada satu isu yang Razif kata tak puas hati? Asal aku nombor 2? Oleh semua nombor 1. Aku dah buat lagi better pada nombor 1. Benda ni sebenarnya memang ada. Tapi kita kena sedar diri lah. Sebenarnya ramai lagi yang hebat pada kita. Kita tak boleh nak sentiasa menang lah. Gitu. Dengar. Kita jangan sentiasa rasa kita nak menang je. Semua orang ada sifat tu. Semua orang nak menang. Betul. Tapi kalau dia lebih lawa nak cakap macam ni lagi. Kita kena terima. Razif boleh terima tak? Andai kata kalau yang pemenang-pemenang tu disebabkan kroni. Ya tu saya tak boleh terima. Yang tu saya fuck you. Jangan sensor. Jangan sensor. Terus je. So, apa pendapat Razif sendiri tentang yang setiap event je kroni. Setiap event je kroni. Okey, aku nak ni menang. Kau ni tak payah nak menang. Walaupun dia hebat macam mana pun, aku ni nak menang. Pendapat peribadi lah. Jauhkanlah diri anda daripada orang macam ni. Tak payah support tak apa. Tak payah support lah. Tak bagi lah. Mampus kau lah. Kata-kata pedas tu. Pedas. So, adakah anda kata kalau Razif sendiri nak buat kata event kan? Adakah Razif sendiri akan menggunakan persepsi yang sama untuk naikkan geng-geng Razif ke ataupun yang mana yang layak? Itulah memang. Secara jujurnya masa event di East Coast tu tim Kedah sendiri saya bagi markah rendah lah. Sebab saya tak nak ada isu ni. Tapi ending dia champion. Kira macam tu. Okey, yang untuk Razif cakap masa dekat Bubble Expo tu Razif menang. Kalau silap kalau yang menang champion of the champion tu Razif buat long trim. Sedangkan Razif ni adalah seorang yang pakar fast fit. Macam mana boleh menang long trim sedangkan Razif background fast fit. Ada cerita ke sebalik tu? Ada cerita ke sebalik tu? Cerita dia sebab macam ni. Sebelum saya pergi battle tu, saya macam buat selalunya macam tu lah. Sebelum pergi battle saya akan istikharah dulu. Saya akan minta petunjuk lah. Kita orang Islam lah. Gitu. Nak jahat lah. Kita minta petunjuk lah. Sebab pertama kita tengok barisan juri dia. Barisan juri yang Bubble Expo ni background dia apa? Background dia ialah long trim. Dan memang kita punya expectation bila Bubble Battle mesti orang akan buat design pelik-pelik, rambut warna pelik-pelik. Jadi kita nak buat satu kelainan lah. Kita nak biar nampak lain pada lain untuk tarik mata juri. Jadi itulah yang dia saya buat. Dan alhamdulillah lah Allah bagi menang. Alhamdulillah. So masa yang long trim tu adakah Razif balik buat preparation ke untuk buat long trim ataupun sampai sana aku fikirlah macam mana aku nak buat untuk long trim ni? Sebenarnya untuk design masa Bubble Expo Asia tu saya tak pernah buat pun. Saya langsung tak pernah buat. Cuma saya maksudnya tak pernah buat untuk shape keseluruhan satu kepala lah. Tapi untuk masa Bubble Expo dia ada 3 gabungan rambut lah. Satu pampada. Kedua Ega. Ketiga mallet. Jadi gabungkan 3 ni dapatlah hasil masa Bubble Expo tu. Itu pun fast fit juga. Fast fit. Saya tak buat macam betul-betul section ni, tak ada. Ambil nombor 8 tu. Jadi secantik tu. Tanpa pakai gunting mahal ni. Tak. Ambil nombor 8 ni.
Terus jadi macam tu lah. Sebab kita faham konsep kepala, konsep rambut. Sebab kita dah biasa buat ega macam mana. Shape ega mesti macam triangle belakang. Bila depan tu pun triangle ke depan kan. Malut macam biasa lah. Okay, faham. Bila kita faham tu, kita gabungkan tiga-tiga ni, dapatlah hasil tu. Tengok. Macam tu je, pakai clipper kan. Pakai clipper, tapak nombor 8 jadi hasil secantik tu. Okay Zee. Pasal equipment lah, nak tanya sikit kan. Adakah semakin mahal equipment yang kita pakai, semakin cantik hasil kita boleh bagi? Dia sebenarnya macam ni, dia bukannya soal mahal ke murah. Kita kena R&D sendiri barang tu. Macam saya sendiri, saya suka, tak kisahlah barang apa, brand apa. Walaupun cara yang Camel sekalipun. Kalau motor di power, saya akan pilih tu. Saya pilih yang berkuasa tinggi. Sebab saya fast fit. Saya tak boleh pakai motor yang slow. Nanti sagak pula rambut orang. Jadi saya nak motor yang tinggi. Jadi untuk pendapat peribadi lah. Cari yang untuk kaki fast fit ni. Cari yang enjin besar sikit. Okay, untuk kaki fast fit ni, tips dia adalah cari mesin yang berkuasa tinggi. Tak kisahlah jenama apa sekalipun. Betul. Okay, next. Kita ada soalan maut untuk Razif. Okay, ini agak kata sensitif sikit Razif. Razif rasa fast fit ni relevan ke untuk orang-orang barber-barber pemula ataupun untuk semua barber lah? Kata relevan lagi ke untuk masa 10 tahun, 5 tahun akan datang? Sebenarnya kalau bagi pendapat peribadi lagi lah. Fit ni memang akan kekal relevan sampai bila-bila. Selagi mana ada orang yang bekerja di sektor kerajaan. Contoh Navy, bomber, immigration. Sebab memang dia punya standard nak kena macam tu. Jadi saya rasa memang relevan. Relevan lagi lah. Ya. Itu untuk style rambut lah. Untuk persepsi bagi seorang barber sendiri lah, adakah Razif ni akan sentiasa relevan ke atas? Ataupun satu hari nanti aku rasa aku nak gantung gunting? Tak nak gunting rambut orang? Tak tahulah nak cakap. Dia satu masa nanti memang kita akan berhenti juga tu. Sebab mungkin kita akan jatuh sakit ke macam mana. Tapi itu atas rezeki Allah lah nak bagi sana. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya akan kerja je selagi mampu. Selagi mampu? Selagi mampu saya akan buat. Akan buat? Okay Zee. Pada set pendapat aku sendirilah kan. Mu asyik fast fit sendiri aku tengok sendiri dekat mu punya sosial media, langsung tak ada laundry, malek ke apa semua. Memanglah mu pernah menang kata competition. Tapi background mu sendiri pun dekat kedai semua fast fit. Takkan mu nak bawa benda ni sampai ke mati? Baru mu cakap gini kat aku. Tak. Sekarang ni aku nak tahu, adakah mu sendiri akan teruskan lagi fast fit ni? Ataupun kata, tengok sendirilah sekarang macam mana kan perkembangan. Semua laundry yang sih. Takkan mu sampai ketua, sampai mu dah ada anak cucu cicit sekalipun, mu nak still kekalkan lagi fit mu. Aku rasa soalan mu ni macam aku ajar. Bukan nak kata kau ajar tak kau ajar sih. Masalah sekarang ni, adakah mu sentiasa nak menangkan fit mu? Sikit-sikit fit. Laundry langsung mu tak nak buat. Buka mu tak pakat ke dalam laundry ni? Natang mu ni. Kau cuba cerita kat aku. Asyik fit. Orang lain Razif semua fake. Laundry tak pandai buat apa lagi. Rating lagi lah. Natang mu ni tau. Dah. Relax. Kita tanya. Bukan kata nak mampu aku ke? Bukan nak mampu. Kita nak tahu sendiri apa yang Razif nak buat untuk masa ke depan. Okey, kita duduk. Kita relax dulu. Okay. Okay. Kita nak minta Razif jawab sendiri. Minta. Silent. Okay, semula. Kita nak Razif sendiri beritahu adakah relevan tak fast fit? Untuk tujuan pula. Pendapat saya lagi lah. Saya yakin lah benda fit ni memang relevan sampai bila-bila.
Dia memang akan dia akan ada turun dan naik satu-satu fashion ni. Tapi saya rasa fake memang akan kekal. Sebab kita ada budak sekolah, kita ada badan-badan kerajaan. Jadi banyak lagi. Jadi fake ni relevan lah untuk jangka masa panjang. Macam kalau untuk benda-benda lain long term, dia akan ada turun naik. Tapi untuk fake, insya-Allah dia boleh pergi jauh. Pergi jauh Sebab kalau ikutkan kita kata apa barber shop ni, orang bukan nak sangat long term ni. Sebabnya kalau dia simpan rambut sekali pun, mungkin dia akan potong juga satu hari nanti, betul? Betul. Dia akan guna kat fake. Betul. See. Okay, macam mana kalau macam Razif sendiri cakap, saya tanya Razif sendiri tadi kan, adakah Razif akan pegang fake ni sampai ke bila-bila, ataupun Razif akan improve untuk buat Korean perm ke, keratin ke, ataupun buat long trim? Sebenarnya kita orang pun dalam proses belajar benda-benda ni semua. Kita pun tak malu nak belajar benda baru. Sebab benda ni pun ada mendatangkan manfaat untuk kedua-dua belah pihak. Untuk kita, untuk customer, masing-masing dapat. Pro and con tu dapat lah kan. Jadi jangan malu. Okey Razif, masih lagi dalam soalan saya nak tanya sikit lah tentang beberapa soalan yang agak sensitif. Contohnya kita tengok sekarang ni barber dah berpecah. Kata-kata komuniti barber ni dah berpecah daripada dua side. Apa pandangan Razif tentang perkara tu sendiri? Pendapat saya pasal barber berpecah ni, dia sebenarnya dia ada dalang di sebalik cerita ni. Kita kena hancurkan dalang. Oh, ada dalang sebalik. Dalang. Dalang ni yang mengapi-apikan kita. Atas tujuan untuk kepentingan peribadi. Jadi elokkan daripada kawan orang macam ni. Ya. Elokkan kawan orang macam ni. Ya, orang macam ni memang makan dalang sikit. Depan kita baik, belakang kita jahat. Gitulah. Bahaya orang gini kan. Betul. Daripada. So, bagi pendapat Razif pula kan. Yalah, kita tercetusnya dua komuniti ni sebab satu event itu bau battle tu. Bila kita, contoh kita menang, kita biasa kita hebat lah. Side yang kalah ni pula, macam mana? Adakah perlu kita provoke untuk dia kata apa, ni kroni kan semua benda ni, ataupun kita kena biarlah memang rezeki dia nak menang. Walau kita tahu dah belakang ni ada kroni, ataupun memang dah kata event tu memang dah bersih. Tapi disebabkan dia menang, ni kroni. Contohlah kita bagi kat Dek Mat tadi kan, Dek Mat sendiri kan, sebab dia berkawan dengan Sam. Padahal memanglah dia tu layak dia menang. Tetapi disebabkan dia berkawan dengan Sam, orang kata Sam buat naikkan dia. Macam mana? Dia kalau barber tu memang berpotensi, kita tak perlu argue pun benda tu. Benda tu terima je lah. Dah kalah lah. Bila dah kalah tu, bila dah kalah, baikilah benda yang sepatutnya. Kita ambil, macam saya cakap tadi mula-mula tadi, jangan ulang kesilapan 2 kali. Kita ambil positif benda tu. Tapi kalau betul-betul memang dah event tu kroni, memang patutlah kita provoke. Supaya orang lain tak terlibat. Buang masa, buang duit. Fuck you. Fuck you. Sekali lagi, fuck you. Okay. Sepanjang Razif meningkat naik ataupun kata apa dalam tengah hype sekarang ni, nama Razif kan, dalam bidang barber ni, pernah tak ada orang cuba mengambil kesempatan atas kata apa peningkatan Razif ataupun pencapaian Razif selama ni? Jangan salah anggap kita orang memang nak ajak podcast Razif ni bukan untuk nama kita orang. Tahu. Okey. Sebenarnya ada je. Tapi malah nak mention lah. Dia cuba gunakan kita untuk promote dia punya barang. Macam-macam lah. Dia cuba gunakan populariti kita. Dan secara jujurnya lah, saya sebenarnya tak suka orang jenis macam ni. Saya direct lah. Saya tak suka. Fuck you sekali lagi. Berapa kali fuck okay.
Saya memang anti orang macam ni. Bila berkawan time perlu saja. Untuk secara peribadinya saya suka vibe orang Pantai Timur. Orang Pantai Timur ni bila berkawan, dia berkawan betul-betul. Tapi bila vibe tempat lain, sebab saya ada pengalaman, saya dah selalu pergi sana sini. Saya baca perangai dia orang ni, dia berkawan macam hanya bersebab. Dia cuma nak kita. Jadi saya tak suka orang macam tu. Fuck you sekali. Okey, selain tu apa yang menyebabkan Razif kata diperguna kan? Selain daripada kata apa, promote produk ataupun ada ke setengah-setengah event tu yang menggunakan Razif semata-mata sebab Razif ada nama. Cukup ada muka depan Razif kat poster ni, tarik club ramai-ramai. Ada ke macam tu? Adakah event sebelum ni yang kata Razif ni beres je, bayar berapa-berapa pun dia pergi punya. Jenis tak ada value untuk jadi seorang kata kru ke, organizer ke kan. Cara jujurnya sebenarnya saya tak berapa kisah dia nak bayar berapa pun. Sebab tujuan utama kita nak naikkan industri bubble ni Kita nak macam orang pandang tinggi macam contoh dekat Singapura, bubble ni orang anggap macam orang yang kerja kerajaan. Maknanya orang tengok tu tinggi. Kita nak sampai level macam tu. Biarlah orang nak bayar, tak nak bayar pun mampu dia lah. Tapi jangan kejam sangat. Jangan kejam sangat kan. Okay Aziz. Selepas pada kata dah cerita pasal tu, Aziz rasa Pantai Timur ni vibe dia macam mana? Adakah vibe dia sentiasa positif ataupun ada yang negatif side punya side dalam Pantai Timur sendiri? Dan next punya soalan, adakah Pantai Timur punya community bubble ni boleh pergi jauh? Okey. Saya rasa vibe Pantai Timur ni vibe yang paling best. Dan satu lagi, geng-geng utara. Geng-geng utara dan vibe Pantai Timur dia lebih kurang. Sama. Community dia bagus. Dia tak saling menjatuhkan. Dia support satu sama lain. Dan betul-betul dia orang ni jenis berkawan betul-betul kan. Dia tak habis kat event. Mana bila di belakang tabir ke apa dia tetap contact kita. Jadi best kawan dia orang ni. Jadi untuk Pantai Timur punya start, saya rasa bubble boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh. Memang boleh pergi jauh. Dan kenapa bubble Pantai Timur ni kita lambat dapat vibe ni? Sebab apa? Sebab dia ada satu organisasi yang kontrol benda ni untuk side sana je. Sebab tu apa-apa semua daripada sana dulu yang datang. Baru sampai ke Pantai Timur. Contoh untuk long train. Contoh kita main long train. Long train biasanya dekat belah-belah KL, Johor dah habis baru masuk Pantai Timur. Kan? Betul. Perasan benda tu. Contoh macam dari segi apa equipment semua belah-belah sana dulu yang sampai. Belah-belah Pantai Timur ni macam dia anak tiri kan. Betul. Kita perlukan satu kepala yang menyatu yang boleh kontrol ni sama-sama. Apa yang dia orang dapat kita pun dapat. Betul. Sama juga situasi dia macam Asia dengan Eropah. Contoh Meseng Gama contoh. Dia orang dah up level lah. Meseng tu dia orang sampai dah tak guna dah baru Malaysia masuk. Contoh. Dia orang dah pakai mesin lain. Contoh Starcraft. Dia orang dah pakai lama lah. Baru kita nak guna Starcraft. Macam tu lah. Kita macam lambat sikit. Tapi untuk kita untuk Asia ni, walaupun barang sampai lambat ataupun equipment sampai lambat, tapi kita boleh catch up benda tu. Kita boleh tengok kita punya peningkatan daripada segi hasil boleh lawan dengan international bubble. Boleh pergi jauh. Pantai Timur boleh pergi jauh. Yes. Okay, Razif ada mention tadi. Kata menjatuhkan. Pernah ke dalam industri sendiri Razif pernah rasa orang nak jatuhkan Razif? Sebenarnya banyak je.
Tapi saya malas nak cerita kat sini. Kalau saya cerita, saya jadi marah lah. Oh, jadi hak. Saya jadi marah lah. Dia jatuhkan tu macam dia nak cakap dia tu orang lama lah. Sebab saya ni baru peringkat orang muda lah. Orang kata, kalau orang kata peringkat Gen Z. Oh, Gen Z. Tapi saya bukan Gen Z. Saya Gen X. Oh, Gen Tahun 1989. Fuck you. 1989 saya beranak. Cuma penglibatan saya dalam baba ni agak lewat sikit lah. Sebab saya start 2017. Jadi bila saya dah dapat achievement yang macam ni, orang-orang lama ni jadi pandang punggung lah. Tak boleh nak terima benda ni. Jadi dia anggap macam benda ni satu saingan. Satu ancaman lah bagi dia. Kalau untuk buat better pun, event dia orang pun tak datang support, tak datang turun. Dah jadi macam ancaman bagi dia lah. Dia rasa macam goyang kot. Terlalu goyang lah. Terlalu goyang. Kiranya macam kata apa, dia ada dua side juga lah. Yang ni nak yang macam ni. Yang kita ni nak menyatukan komuniti. Ya, betul. Dia nak upkan dia orang punya komuniti je. Ya, betul. Sebab dia rasa dia tu orang lama. Sebenarnya kita tak boleh rasa gitu. Kita kena sama-sama lah. Biarlah awak dah lama pun. Saya ni baru lagi. Tak kisah. Ayuh. Okey, kita dah nak habis kita dah tiba di penghujung rancangan. So, kita nak beritahu dekat penonton-penonton ni, kita ada event pada bulan 11 ni. 20 hari bulan 11 di Berjaya Mega Mall, Kuantan. Kita ada dua kategori, iaitu battle dan juga kelas. Tak silap dalam kelas tu ada juga kelas Barazif tu. Betul. Nak minta Razif promote sikit lah pasal baba on screen kat view. Okey, ni untuk kelas untuk baba-baba Pantai Timur, baba-baba yang baru nak belajar, yang tengah struggle, tengah cari step. Jadi saya kat sini nak buka peluang untuk ajar korang step yang saya R&D sendiri, daripada susah senang, daripada kena maki. Struggle-nya saya untuk dapat step ni, senang je saya nak ajar kepada korang. Jadi agak-agak korang terbuka lah hati untuk datang support event kita, belajar sama-sama. Jangan malu, jangan kedekut invest duit. Kalau nak berjaya, jangan kedekut. Ingat cakap saya. Ini pesan daripada Razi Jurong. Mata? Mata rimau, bukan mata ikan. Mata rimau, okey. Okey, sebelum kita habis ni, nak sedikit nasihat untuk baru. Okey, untuk nasihat saya untuk tak kisahlah baba baru ke atau baba yang lama, nasihat yang membina lah untuk dia. Jangan malu untuk belajar benda yang baru. Belajar je. Macam saya sendiri pun, saya tengah belajar banyak benda baru. Saya pun belajar laundering. Saya pun tak apa pandai agak. Tapi saya tetap nak belajar. Saya harap jangan malu belajar. Jangan malu. Nanti kalau awak malu, saya akan bagi fuck sekali lagi. Okay guys, itu adalah sedikit sebanyak ringkasan cerita daripada Razif dan juga ni kata nasihat daripada Razif sendiri. So siapa yang nak masuk dalam kelas tu, boleh klik link di bio ataupun kat description bawah ni. So jumpa lagi dalam Borak Baba-Baba.